Selamat petang guys. Hai semua. Okey, pada petang ni kita nak pergi ke Vale untuk shopping barang sedikit. So, stay tune guys. Nikmati perjalanan ke Vale. Okey, kita pun sudah sampai dekat Vale dan kita akan cari parking dulu sebelum nak masuk beli barang. So, kita cari parking dulu guys. Okey, mula-mula kita ambil bakul untuk kita letak barang. Kita nak pilih barang dulu guys. Cari-cari barang yang diperlukan. Okey, nikmati bersama dengan saya shopping di Vale. Kita tengok barang pasir kucing. Sebab nak beli pasir kucing juga, dah tambah kucing seekor lagi, jadi kita belilah banyak sikit untuk spare dekat rumah nanti. Okey, kemudian kita pergi cari barang makan, barang yang kita perlukan lah harian guys, biasalah macam-macam. Lepas tu kita tengoklah, kita shopping-shopping, tengok apa yang ada dijual dekat Vale ni guys. Okey, singgah dekat bahagian susu, jangan lupa beli susu untuk anak. Maklumlah ada anak, kita kena beli susu untuk dia. Okey, kalau nak beli keropok, ni bahagian keropok guys. Masih banyak lagi keropok ni. Kalau nak, bolehlah datang ke Vale membeli belah. So, ini bahagian coklat guys. Kita pergi tengok bahagian roti guys. Roti. Okey, ni pula bahagian buah-buahan. Buah-buahan kat sini segar-segar, fresh-fresh. So, bolehlah datang sini cari-cari buah. Okey guys, kita pun dah selesai membeli barang. Kita nak bayar dulu and then kita boleh balik. Bye.